Okay, selamat datang ke podcast orang miskin. Aku nak try buat podcast yang cepat lah. So, this is 5 anime terbaik dalam sejarah peradaban manusia. Aku nak start dengan nombor 1. Aku tak nak start dengan nombor 5 and go up sebab aku tak suka. Aku rasa kita start dengan the best one lah. So, anime terbaik dalam sejarah peradaban manusia ialah Cowboy Bebop. Cowboy Bebop ialah karya yang sempurna. Karya seni yang sempurna. Dia ada 26 episod diarahkan oleh Shinichiro Watanabe. Dan muzik ditulis oleh Yoko Kanno dan aku rasa ini adalah satu work of art, karya seni yang memang tak ada tolok bandingnya lagi lah. Sandman Comics yang mungkin boleh mencabar lah. Anyway, so let me biar aku cerita daripada mula lah. So 2 hingga 3 juta tahun yang lepas, manusia beruk evolusi jadi manusia. So nenek moyang kita beruk, and lepas tu dia evolusi jadi manusia. Kita discover cara nak pancing sapi, kita kita cipta roda, kita buat mesin, kita buat puli, kita kita cipta bahasa, kita cipta peradaban, kita buat sistem sewer, kita buat bandar, dan lepas tu kita buat microchip, transistor, bla bla bla, so on and so forth. So semata-mata pada satu hari nanti kita akan buat Cowboy Bebop, iaitu satu benda yang sempurna. Okay? Um, so basically semua peradaban manusia, peradaban is civilization. So semua peradaban manusia ialah tujuan dia hanya untuk satu benda. In fact, aku rasa kalau lepas ni manusia nak hilang ataupun semua mati, kalau esok tiba-tiba bumi meletup, nobody gives a shit. Sebab kita dah buat apa tujuan kita kat bumi. Tuhan aku rasa letak kita kat bumi semata-mata untuk kita satu hari nanti buat sesuatu yang perfect, sesuatu yang sempurna, dan benda yang sempurna tu ialah Cowboy Bebop. So biar aku cerita sikit pasal kisah Cowboy Bebop. So cerita dia ada, watak utama dia ialah Spike Spiegel. Spike Spiegel ialah seorang bounty hunter, penangkap orang buruan. Pastilah aku tak sure translation sebenar. So dia bounty hunter. So dia sebenarnya sebelum tu dia kerja dengan mafia. Tapi ada problem friend dia and best friend dia pun. So dia sebenarnya direkrut oleh Jet Black. Jet Black ni dia bekas polis. So basically kau ada dua ekor, satu bekas penjeraya, satu bekas polis. So bekas polis ni dia pun ada problem. So dia berhenti kerja polis. Dia beli satu fishing spaceship. So Bebop ialah satu fishing spaceship. Dia beli, nama kapal tu Bebop. So bounty hunter dia panggil cowboy, and dia punya kapal dia panggil Bebop sebab tu cowboy Bebop. So anyway, dia punya kapal ni sebenarnya bukan kapal polis, bukan kapal special. Dia lah kapal, it's a fishing vessel. Tapi it's a fishing spaceship. So aku tak faham konsep kenapa kau nak ada fishing spaceship melainkan ada ikan kat kesan lepas. Dalam dunia Cowboy Bebop tak ada ikan, tapi lah, mungkin dia land dekat water macam kau tengok dalam gambar ni, lepas tu dia jadi fishing vessel lah. So dia Jet beli sebab murah je, bukan sebab benda lain. So anyway, so diorang travel through space untuk tangkap bounty, which is orang jahat, dan diorang pick up perempuan ni. Perempuan ni nama dia Faye Valentine. Dia adalah seorang femme fatale ke dia sebab dia lawa, dia seksi dan dia suka mandi. So maksudnya dia tak busuk lah. Okay. So dia orang juga di join oleh budak ni. This is Ed. Ed ialah seorang hacker yang hebat. Dia sebenarnya perempuan tau, dia bukan lelaki. Walaupun rupa dia macam tu, dia ialah seorang perempuan yang terror hacking. So yeah, more daripada hell. So ada seorang lagi hacker yang hebat dalam kapal Bebop tu. Nama dia ialah Ain ialah seekor anjing. Latar belakang ni tak diceritakan sangat kenapa dia pandai, kenapa dia hack benda-benda, tapi kau tahu bahawa dia ialah Ain dan dia seekor anjing dan dia memang hebat, dia pandai. Okay. Watak utama dalam Cowboy Bebop sebenarnya bukan si dua ekor kat atas tadi ataupun ekor ni, tapi sebenarnya muzik Cowboy Bebop ditulis oleh Yoko Kanno. Awal kan? Ini masih dia muda. Sekarang ni rupa dia lebih kurang macam ni. So, dia tak lawa sangat, tapi muzik yang dia tulis untuk Cowboy Bebop menyebabkan aku memang jatuh cinta gila babi dengan Yoko Kanno. Walaupun dia tak lawa. Keluaran tak lawa, tapi kerja dia memang bagus, tip-top, gila babi. In fact, muzik Yoko Kanno untuk Cowboy Bebop wujud sebelum cerita Cowboy Bebop.
Shinichiro Watanabe, director untuk Cowboy Bebop, dia pergi ambil music tu, dia dengan kru dia lah. Lepas tu dia orang cipta cerita, dia orang tulis cerita, dia reka dunia berdasarkan Yoko Kanno. And dunia dia orang ialah satu space western macam Firefly kalau kau tahu, tapi dia lagi bagus. So, dia ciptalah dunia-dunia watak-watak tadi, dunia macam This is Mars. Aku diinspirasikan daripada yang banyak harmonika macam Wild Frontier gitulah. So, Venus dan Jupiter. Seperti yang kita tahu, Jupiter dipenuhi dengan penyangga-penyangga yang cuba nak rogol orang. Okay? And ada lagi banyak lah tempat macam Space Casino. Space Casino ni macam episod 3 atau episod 4 bila dia orang jumpa balik. Balik ke first operation, whatever lah. Dia ada Faye Valentine dalam ni. So semua tu dibuat diinspirasikan daripada muzik lawannya. Aku sebenarnya kalau aku boleh travel through time, aku akan pergi and mengorat Yoko Kanno masa dia muda. Sebab impian aku antaranya ialah aku nak duduk sebelah dia sambil dia compose music, lepas tu dia pressure ke, dia stress ke, lepas tu aku ialah the reliever of stress. Okay. Walaupun rupa dia macam ni. In fact, sekarang ini gambar masa dia umur 50. Sekarang ni tak silap aku umur dia dah 60 atau 700 tahun, aku tak sure. Tapi memang bagi aku, hats off to her, she's my favourite music person ever. Dia ialah orang yang hebat. Dia lagi bagus daripada Beethoven, Mozart, siapalah pergi mampus semua yang lain tu. Dia ialah yang terhebat. Dan ni ialah list episod favourite aku. 14 adalah My Funny Valentine yang juga tajuk lagu. So kau boleh nampak lah yang mainkan peranan penting dalam ni. Tapi dalam ni dia cerita pasal Faye Valentine, pasal backstory dia, kenapa dia ada kat situ, bla bla bla. Ada banyak lagu best dalam tu, antaranya Flying Teapot. Rasa best gila. Kau kena dengar lah Flying Teapot. So, Mushroom Samba episod 17, dalam ni Ed kejar seorang pencuri cawan. Lepas tu Bob pergi makan cawan yang hallucinogenic. So, dia orang high. Kau kena tengok sebab kelakar. Toy Cinetic is a genius episode. Sebab dia gunakan tropes, dia guna style horror thriller macam Alien, tapi dia gabungkan dengan tema bebop, which is cool, plumber, very smart and bodoh at the same time. You can understand that. So episode ni aku tak ingat episod nombor berapa. Ni lah Boogie Woogie Feng Shui. So Boogie Woogie Feng Shui ni dia tak ni sangat. Aku tak suka sangat episod dia, tapi aku suka title dia. Sebab dia Boogie Woogie Feng Shui. Sekelakar. Lepas tu ni episod yang aku tak ingat nombor, yang aku tak ingat nama juga. Dia ada cowboy bodoh Andy. So Andy ialah seorang cowboy yang poyo gila babi. Dia ialah bounty hunter yang ingat dia cowboy. So dia poyo nak mampus. Lepas tu Spike pun pergi gaduh dengan dia. Lepas tu Spike pun yang cool nak mampus tu jadi bodoh. So dalam cerita ni aku suka ialah Spike, walaupun dia watak utama, dia bukanlah mamat yang paling power. Dia bukanlah mamat yang paling power berlawan. Dia bukanlah mamat yang paling power menembak. Okay, dia ada banyak orang ada kalah. Dia kalah mungkin dengan 2, 3, mungkin 4 orang lah. Andy bukan salah seorang berniat. Andy memang bodoh nak mampus. Dia below average gila babi. Tapi apa yang aku suka ialah bila dia tunjukkan yang Spike yang cool nak mampus pun, bila dia pergi gaduh dengan Andy yang bodoh tu, dia pun jadi bodoh kat. Aku rasa itu memang profound lah, very deep. Dan aku suka Spike sebab dia bukan paling power. Sebab aku tak suka anime biasa macam Naruto, Bleach, Dragon Ball yang dah lanjut-lanjut tu, yang asyik macam aku kuat, aku lagi kuat, lepas tu aku lagi kuat lagi, whatever, dia jegit, lepas tu benda-benda aku pun tak faham. So Cowboy Bebop is just cool, it's just perfect. 26 episodes is enough. Dia ada banyak movie juga, tapi pergi mampus, tak boleh pasal movie tu semua. Bagi aku, Cowboy Bebop, the first 26 episodes is the best thing that humans can achieve. Ini adalah benda paling bagus yang manusia boleh capai dalam seluruh sejarah kita. And then lepas tu kita mati pun tak boleh. So aku tak ada masa untuk buat the next 2, 3, 4, 5 sebab aku takut kalau bos aku tengok kata ni, dia ingat aku tak kerja. Aku sebenarnya aku nak test aku punya mic, aku nak test aku punya software, and aku akan dapatkan, aku rasa mic yang lagi bagus lah, sebab aku tahu mic ni ada banyak problem.